Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ni saya nak cerita tentang foto story. Apa beza foto story dengan foto esei. Benda ni keduanya nampak macam sama tapi dia ada sedikit perbezaan lah. So, persamaan dia sebelum tu persamaan. Persamaan foto story dengan foto esei ni adalah melibatkan beberapa keping gambar lah. Kalau sekeping gambar je kita tak kata dia foto esei. Dia sekeping gambar je lah. Okey, beza foto story dengan foto esei ni adalah foto story ni kita kena fikir macam membaca buku cerita ataupun menonton filem. Dia mesti ada permulaan, pertengahan dan akhir. Dia ada starting dia buat apa, tengah dia buat apa, ending dia buat apa. Dia mesti ada complete benda tu. Dia naratif, berbentuk naratif lah, penceritaan. Foto esei pula dia berbentuk tematik, tema. Dia ada tema lah. Contoh tema bulan kebangsaan ataupun semangat patriotisme ke, perpaduan. Dia general, tapi gambar-gambar yang dikumpulkan ataupun series gambar tu merujuk kepada tema tu lah. Contohlah semangat patriotisme untuk menyambut bulan kemerdekaan. Ada gambar orang pasang bendera, ada orang hias rumah dia dengan bendera Jalur Gemilang. Lepas tu mungkin dihias kereta dia. Lepas tu ada bergambar dekat tengah bandar Kuala Lumpur ke bandar lain seluruh Malaysia. Orang pasang bendera kan. Nak nampak suasana nak menyambut hari kebangsaan tu. Dia tema dia itulah dia. Tema hari kebangsaan tu. Contoh lagi macam ni foto esei Ramadan. Suasana menyambut Ramadan tu macam mana kan. Ada orang pergi masjid sembahyang tarawih. Ada gambar orang berbuka puasa. Ada gambar orang cari bulu lemang ke kan. Ni waktu-waktu dah nak raya kan. Suasana dalam bulan tu. Tema di situ. Tapi foto story ni dia mesti melibatkan cerita yang ada permulaan, pertengahan dan akhir. Okay, contoh dia mudah dia macam ni lah. Kita ambil gambar seorang pemandu Grab lah. Daripada dia mula start dia di rumah dia. Dia dapat order apa semua. Dia ambil order, dia hantar kepada klien dia lah. Habislah cerita di situ. Ataupun kalau kita nak lengkapkan lagi, kita boleh tunjuk gambar dia tengah santai, tengok sunset lah. Maksudnya waktu kerja dia dah habis lah. Mungkin dia nak sambung malam tu lain cerita lah. Tapi ending dia situ. Ada mula, tengah dan last dia buat apa. Itu foto story. Okey, contoh foto esei pula dia macam ni lah. Dalam surat gambar ni kan, tajuk dia Selamat Datang Tahun Baru 2019. Tapi untuk tajuk surat gambar ni sebenarnya ada tajuk lain. Tajuk dia sebenarnya Selamat Kembali ke Sekolah sebenarnya. Okey, tajuk besar dia Selamat Kembali ke Sekolah. So gambar-gambar ada daripada Sabah, ada Selangor, Negeri Sembilan, campur-campur. Putrajaya pun ada. Gambar random lah. Dia tak merujuk kepada satu subjek. Dia random. Suasana kembali ke sekolah di setiap negeri tu lah. Kalau nak buat panjang lagi, banyak lah buku surat nak pakai kan. Tapi random macam ni. Orang tengok orang tahu. Kat Sabah macam ni, Selangor macam ni, Putrajaya macam ni. Suasana random. Tapi kembali ke sekolah ni pun dia boleh juga jadi macam foto story. Kita pilih subjek, pilih seorang. Ataupun kita boleh ada juga. Saya tengok juru foto paper kan, dia pilih gambar kawan office dia sendirilah. Yang mana ada, terutamanya yang mana baru nak melangkah masuk ke darjah 1 kan. Ada tak member kau, anak kau nak masuk sekolah darjah 1 kan. Ada. Bila ada, dia rakam lah gambar daripada dalam rumah ataupun luar rumah lah, luar pagar rumah kan. Perjalanan dia ke sekolah sampai lah masuk sekolah. Tu kira foto story lah. Dia simple foto story lah. Dan foto story ni boleh kita buat dalam tempoh 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Benda tu pasal tengok jenis story apa yang kita nak buat tu lah. Dan antara yang paling famous orang panggil master foto essay ni ataupun foto story ni adalah Eugene Smith lah. Eugene Smith. Dia popular dengan karya dia, doktor, country doctor. Dia boleh rujuk lah. Eugene Smith, country doctor. Yang mana dia ambil masa lebih berbulan-bulan jugalah. Lebih sebulan lah dia ikut seorang doktor ni memberi perkhidmatan di kawasan luar bandar lah, di Hulu. Dia fokus doktor tu je. Dia tak ada ambil doktor ni. Dia tak random. So simple saja benda macam tu lah. So kalau nak clear lagi, you all boleh cari buku lah. Ada banyak macam buku foto story tu yang ada dekat pasaran lah. Kalau betul-betul nak go in depth lah. Ini untuk perbezaan yang mudah lah. Foto story dia macam filem, macam baca buku cerita.
Foto essay dia random tapi dia mesti ada tema lah. Walaupun gambar tu random, pelbagai, tapi dia ada tema. Dia bukannya, dia tak ada kaitan lah. Dia mesti ada kaitan antara satu sama lain. Okay, selain daripada tu, mungkin ada yang tertanya pula berapa banyak foto story ni. Itu dia mengikut kehendak agensi tu ataupun klien tu. Kalau biasanya dulu ni sebut dulu ni kalau zaman paper ataupun magazine dulu, biasanya 8 sampai 10 keping lah. Pasal dia ruang cetak tu terhad. Terhad tu maksudnya kadang-kadang macam ni lah, dia nak pakai untuk satu page je. Tapi yang ni daripada pelbagai fotografer lah kan. Satu page kadang-kadang dia pakai double spread. Mungkin dalam 8, 10 gambar macam tu, 8 atau 12 maksimum lah. Kalau online pula mungkin dia pakai banyak kan. Pasal online dia tak terikat dengan ruang. Kalau dia nak tambah, dia boleh je tambah kan. Macam paper ni kalau dia dah print, habis lah. Nak tambah lagi, tambah lagi, dia tak boleh kan. Pasal tu untuk pemilihan surat khabar ni ataupun untuk pemilihan gambar-gambar untuk media cetak ni, dia lebih strict lagi. Pasal kena pilih betul-betul lah. Dia bila dah pilih, dah cetak, dah hantar, tak boleh nak delete, nak tambah gambar lain lagi, tak boleh lah. Tersalah gambar ke kan, dia pun tak boleh lah. Dia kena lebih detail. Macam online kita boleh padam balik, delete ke kan. So ada juga gambar untuk majalah macam National Geographic ni, Trans-Siberian ni, dia pakai gambar lebih daripada 10 keping, 19 keping termasuk gambar muka depan ni. Ni boleh dikatakan special issue jugalah kan. Special issue ni maksudnya dalam majalah ni ada banyak story lain lagi, tapi fokus utama dia kepada Trans-Siberian ni lah. Pasal tu gambar dalam ni ada 19 keping termasuk muka depan. Dan fotografer dengan wartawan ni pun bukan pergi 2-3 hari naik kereta api ya, lebih daripada sebulan. Jadi lebih daripada sebulan tu takkan 5 keping je dalam majalah kan, macam tak berbaloi kan. Jadi dia subjektif lah benda tu. Dan kalau untuk diri sendiri nak post kat IG ke apa tu pulang lah. Cuma kita kena ingat lah, kalau sebaik-baiknya jangan gambar tu redundant lah. Redundant ataupun repetitif, gambar yang sama berulang-ulang kan. Gambar yang sama tu mungkin angle macam ni kan, lepas tu ambil gambar sini, benda sama je kan. So dia ada beberapa keping gambar yang kita perlu rakam lah untuk foto story. Antaranya adalah established shot. Ini biasalah, standard lah. Wide angle lah, gambar tempat dia bekerja tu macam mana, environment. Lepas tu kita ambil gambar medium sikit, half body ke, dia tengah buat apa, dia action sikit kan. Lepas tu kita ambil close up lah. Tentu kalau orang tengah apa, buat craft tangan kan, ambil close up dia buat apa benda tu kan. Yelah benda yang close up yang orang tak nampak kan. Tambah-tambah lagi sekarang ni gambar apa, media sosial ni, korang tengok dekat skrin smartphone kan, dia kecil. Kalau kita tak nampak benda tu macam ni kan. Kalau tengah pegang duit siling ni kan, kalau ambil full medium shot kan, tak nampak pun apa benda dia pegang, nampak macam duit kan. Itu kita close up dekat dia bagi nampak, oh dia pegang benda tu kan. Lepas tu selain daripada tu dia ada lagi gambar last kali gambar korang panggil signature ataupun clincher, gambar yang merumuskan ataupun kesimpulan semua gambar tu. Gambar cantik lah, gambar apa yang nak kita nak persembahkan, ataupun mungkin cover shot kan, gambar apa kita nak persembahkan. Itulah, dah tak banyak pun, dalam mungkin 5-6 keping dah cukup dah. Gambar-gambar lain tu nak tambah boleh lah, tapi itulah, jangan sampai dia jadi macam repetitif lah. Okay lah, kalau ada benda masih tak apa nak clear lagi ke apa ke, boleh tanya di ruang komen lah macam biasa lah. Okay, sampai jumpa lagi.